Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episod kali ini kita akan tengok macam mana nak masukkan fail assembly ke dalam fail drawing. Pertama kita buka fail drawing dan kita set up title block ataupun kertas lukisan. Kemudian pergi kepada ribbon base, pergi dekat file, open file, pergi dekat file project. Tadi kita dah masukkan file part ke dalam file drawing. Kali ini kita akan masukkan file assembly ke dalam file drawing. Okay, kita pilih file assembly. Ni yang kita dah buat sebelum ni. Open. Okay, kita tekan home. Pertama kita akan cari isometric view. Kemudian OK. Kalau nak ubah, double klik dan kita nak bagi dia shaded. Seterusnya kita nak buat orthographic. Ambil, klik pada ribbon base. Open file. Klik pada file assembly yang kita ambil tadi. Open. Kemudian klik pada home. Pertama sekali kita akan pilih front view. Front view daripada pandangan sini lah. Okey, klik dekat sini. Kemudian gerakkan kita punya cursor ke kanan untuk dapatkan side view. Dan gerakkan ke atas untuk dapatkan top view. Kemudian OK. Dan kita adjust lah. Klik dan gerakkan dia. OK, dah dapat tempat yang sesuai. Kemudian kita letakkan view dia. Pergi dekat menu annotate. Pergi dekat text. Dan masukkan top view. Highlight. Nak ubah dia punya tulisan. Enter. Double klik. Terlampau besar. Okey, kemudian front view dan side view kita boleh copy. Copy. Paste. Front view, side view dan boleh juga letak isometric view. Double klik untuk edit. Boleh save dan export ke PDF dan letak file name. Save. Okey, selesai. Seterusnya, untuk memasukkan file presentation ke dalam file drawing,
Yang ni berbeza sedikit. Pertama sekali kita kena open file presentation yang kita dah pernah buat sebelum ni. Klik dekat file presentation yang kita dah buat. Open. Kemudian gerakkan timeline ke bahagian hujung supaya dia terlerai. Dan klik pada home supaya nampak keseluruhan part. Seterusnya, klik pada ribbon New Snapshot View. Jadi dia akan capture kedudukan yang ni lah. Kemudian kat sini ada View 1. Right click. Kita pilih Create Drawing View. Ini template untuk drawing. Sama seperti tadi, kita akan ambil metrik ANSI mm.idw. Okey. Okey, dia terus masuk ke sinilah. Okey, yang ni kita klik OK. Kemudian macam biasa untuk setting, size A3. Okay, kita keluar, kita tarik dia balik. Kemudian yang ni dekat title block kita kena set up balik lah. Sama macam sebelumnya. Okay, kemudian yang ni kita boleh scale sama juga ikut kesesuaian. Kemudian seterusnya kita akan labelkan dia. Macam mana nak labelkan part ni? Pergi pada menu annotate. Pergi kepada ribbon auto balloon. Dia akan keluar window auto balloon. Select view set. Klik pada part tadi sampai keluar garisan putus-putus dan klik add or remove component. Kita highlight semua sekali komponen yang kita nak pilih. Placement, select placement, klik pada select placement. Ada 3 option. Pertama horizontal, kedua around, dan yang ketiga vertical. Contoh kita ambil vertical. Saya klik dekat bahagian ni. Saya akan tagging. Kemudian balloon shape. Kalau nak ubah boleh. Kalau tak nak ubah pun boleh juga. Tak ada masalah. Kemudian OK. Jadi dia dah tagging. Kemudian last sekali kita akan buat part list. Klik pada ribbon part list. Select view. Select view yang tadi. Automatik dia akan pilih file yang kita tarik tadi. Kemudian tekan OK. Dan dekat sini ada satu rectangle. Kita boleh letaklah dekat mana-mana bahagian. Klik. Ini adalah part list. Item nombor 1 adalah block. Dan kuantiti adalah 1. Item nombor 2 adalah bold.
dan kuantiti adalah 2 dan seterusnya. Okey. Kemudian save. Kita namakan project BOM, Bill of Material. Save. Okey. Kemudian jangan lupa export to PDF. Guna nama yang sama. Save. Okey, siap.